umat Nabi Muhammad yang tengah tengok video ni sekarang tapi dia tak share video ni, dia tak repost video ni, dia tak bagi video ni dekat umat Nabi Muhammad yang ada dekat luar sana, jujur, dia yang tengah tengok video ni sekarang seorang yang terpaling pentingkan diri sendiri. Wih, sebab apa tu Ustaz? Sebab dia simpan ilmu ni sorang-sorang. Dia tak mau bagi tahu dekat orang lain yang Nabi ada bagi tahu dekat kita. Ada 5 masa ada doa makbul setiap hari. Ustaz, maksud dia sehari ada 5 kali tempat doa makbul. Ya, yang ni Nabi bagi tahu ke Ustaz? Ya, Nabi bagi tahu. Nak lagi dahsyat, hadis sahih. Wih, serius Ustaz? Serius, sebab tu saya minta share, repost, sebar sebanyak yang mungkin. Sebab dekat luar sana kita tak tahu. Ada orang dia guna time doa makbul ni, dia doa untuk anak dia yang tengah sakit. Ya Allah, sembuhkanlah anak aku yang tengah sakit. Dia guna time doa makbul ni, dia doa, Ya Allah, ampunkan dosa semua umat Islam. Kita tak tahu. Dia guna time doa makbul ni, Ya Allah, sihatkanlah kembali isteriku. Perbaikilah hubungan kami berdua. Ada orang dia guna doa makbul ni, time doa makbul ni, dia doa, Ya Allah, bagilah semua umat Islam masuk dalam syurga. Wish. Ustaz, kami tak sabar ni Ustaz. Sabar Ustaz? Dia patut kata sabar Ustaz? Guna. Baiklah, sabda Nabi SAW, sesungguhnya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Maka Nabi sambung lagi, Nabi kata, berdoalah. Makna dia, lepas tu bila azan, Allahu Akbar, sampailah habis, sampailah la ilaha illallah. Sebelum tu bila nak qomat, Allahu Akbar. Tempoh masa tu, time doa makbul. Hadis sahih. Maknanya, sehari 5 kali, 5 tempat doa makbul kita boleh dapat. Subuh kita boleh dapat doa makbul. Zuhur boleh dapat doa makbul. Asar boleh dapat doa makbul. Maghrib boleh dapat doa makbul. Isyak pun kita boleh dapat doa makbul. Jawapan dia satu je, kena pergi masjid lah. Dekat masjid baru kita boleh tahu. Macam dapat tak? Kalau dah dapat, sebarkan video ni sebanyak yang mungkin. Semoga Allah Ta'ala terima segala hajat yang kita minta. Amin ya Rabbal Alamin.